Farida. Lalalala. 1670. Ingat. Apa? Hello guys, welcome to the Kenapa? this. Okay, jadi hari ni kita nak main Animal Hospital lagi sekali. Tetapi bersama Bella lagi. Tapi kita nak beli terus baru cuy. Terus apa? Kita fikir nak ni. Sikit. Animal. Okay, alah, kita dah sampai ke hospital. Kita main sini. Tunggu pengunjung. Kita main ini. Okay guys. Kita dah hari ni kita kerja sebab kita tak ada duit coy. Kita Ken. Ya aku. tu dia. Ada aku depan bapak. Baik. Apa tu bapak tu? Saya di sini janji saya. Ada cepat. Apa cepat? Yalah. Dia nak apa? Oh, kelak. Bilik satu. Tahu. Salah baik. Lama lah aku pergi satu. Di jalan lambat. Nak tambah. Rodok dia, rodok. Sabar ni. Kita dah pro main game ni. Saya dah main 10 kali. Kita dah betul betul ni. Baiklah. Kita dah buat masa. Aku perut. Apa tu? Herbal. Herbal. Dengan test master. Apa lah? Passion kedua apa buat? Diam lah. Kenapa dia tak sabar? Aku ni terpukul. Ya, pastikan dia punya gambar tak pelik. Dia tengah guna gambar. Sudah. Bilik tu. Siapa sampai dulu dia mana? Lambatlah budak tu. Lembab. Dua gambar saja. Tapi apa? Tengok lokal juga tak ada apa-apa. Ya kan? Oh, tai. Tutup! Dia dah keluar dah. Tadi dah keluar. Ada dia. Kawan kita tu. Bapak dah ada ni. Ada yang memang aku yang tak boleh kongsi dulu. Saya boleh kongsi dia macam tu. Tapi kalau tak ada dia je lah. Tak kena tak? Kita datang. Alah, tu kayak mana? Selamat lagi. Ada tak? Kali saya. Sebelah lagi tengah sekarang. Mantap, bos. Okay. Hebat. Aku lebih hebat. Satu kamera rosak. Mana? Satu kamera. Ya, bang. Kamera rosak. Mana? Oh, sini. Ya, ada kamera rosak. Alah, pergi selesaikan dulu. Kamera rosak. Tu dia. Sabar, ada kamera rosak. Kita elok balik. Bilik apa? Bawah.
Passion ada. Bukan. Kau ni dah salah ni. Maksudnya tinggal berapa passion. Maksud tinggal berapa orang yang perlu dirawat. Macam dah. Pula. Apa tu state estate? Hantu! Takutnya. Ada hantu! Lah, ada hantu katil. Kenapa ada kain? Ada hantu. Kenapa? Okey. Takutnya. Kenapa? Ini kopi. Tak kena bagi kopi. Tapi sebelum Alam minum tu Alam kena. Sebelum Alam bagi, Alam minum dulu kali lepas bagi dia. Biar tak membazir. Tak kopi dah. Oh, situ. Buang tu yang ada. Tadi Sekali. Boleh. Level. Bye-bye. Kita pergi dulu. Ada patient. Oh, patient 4. Ada orang kat atas lah. Ada mata. Iya, dia. Janganlah kepala kat atas tu dia pergi. Ailio membal. Rabies. Terima kasih doktor. Sama-sama. Jangan datang lagi ya. Kau cakap apa tadi? Aku bagi. Tak lagi. Kau lambat. Alam minum 2 kali lepas bagi dia 1. Oh, ada benda baru. Toko perlengkapan akan buka untuk waktu terbatas setiap shift. Terima kasih. Dan Helen Sawyer. Tiga kosong kosong. Anomali tak ada lagi. Okey. Api air. Aku terbaik lagi. Printer lebih cepat. Wih, dapat printer lebih cepat. Aku cukup tak? Aku cukup beli printer lebih cepat. Aku cukup. Sekejap. Alah, dia anomali ni. Tutup. Dia anomali, tengok gambar dia. Kabur-kabur. Hilang. Maaf, rosak. Awak nampak rosak. Awak nampak gambar dia kabur. Aku punya janji. Janji apa? Janji panik. Abang jadi orang sakit. Okey. Oh, ni Alif kena bagi kopi. Kopi tak lagi. Nak air? Air nak? Kopi lagi. Dia kopi. Ada. Oh, dah ada. Oh, tu dah siap. Tinggal kita ambil. Alam minum 2 kali tu.
Dah siap terakhir lagi dia. Terima kasih kawan. Terima kasih monyet. Ada kelas ni kita boleh terus dapat soda. Lu. Hirap. Sekarang abang jadi pekerja handal. Kenapa aku betul-betul pergi tu? Hmm? Kalau kalian pakai Dah apa balik? Update. Halo saya Siroli. Kok aneh rupanya? Jom. apa betul? Alamak, rusak. Cok CCTV. Seram. Encik Bani lah. Abang haus. Halo teman. Bisakah saya mendapatkan kopi lagi? Banyaknya kopi anda. Apa? Tak boleh pak. Sorry, kopi lagi siap. Stres lah aku. Sana jual kopi lah. Tak ada. Dia bukan patutnya setiap malam dia datang sekali je ke? Lama amat. Tunggulah. Okay guys, kita dah beli kopi kat dia. Tai lah. Habis pecah. Berarti aku ada Kita dah 178. Orang datang lah. Okay. Alah, abang lah pula. Alah yang bagi passion dia. Alah, cik buat ni je. Alah nak terbaik tu pak. Betul kau? Betul. Tapi hati-hati tau. Tengok bilik dia. Normal. Sabar, belum siap. Mana? Bilik 4. Orang kedua. Ngantuk nampak. Hey. Aku datang mengunjungi seseorang. Okay, ada pengunjung lah. Ada orang nak jumpa kawan dia. Dia bilik 4 lah. Dia nak pergi tengok kawan dia kat bilik 4. Nama saya Ron dari akuntansi. Kenapa? Mereka anda bertanya-tanya mengapa mereka terus memperkerjakan orang baru? Tak tahulah, cepat! Pegang kepala, lupakan saja. mati ke bunyi. Apa kalau dia mati tu? Kayaknya normal.
Okey, ada pekerja lah. Oh, bilik 7. Alah tak kerja. Oh, abang pergi bilik 7 tu. Kau nak cakap sini. Ada orang. Dah. Apakah Mr. Sinyasa? Tak tahu, Pak. Mungkin tak. Jangan langgar. Abang siasat buruk lah. Masuk, Pak. Ayah pergi kaunter. Okey. Pak. Kenapa, Pak? Apa ya? Tekan. Selesai. Jangan tengok kan. Kak bilik berapa tu? Jangan tengok kan. Sirap. Okey, abang dah siap. Balik dulu. Bilik 2. Ada mata. Tahu. Hari tu Alah tengok mata tu lama-lama. Okey, abang datang. Saya akan berada di bilik 3. Okey. Oh, bilik 3 pun ada mata. Michael Jackson cu. Yeah. Tinggal berapa patient dah lah. Aku mantap. Wih, banyaknya. Sirap. Saya besar ini. Banyak juga. Kali ni 3. Sirap. Kau tahu lah apa ada kita saya. Sirap. Selesai. Mata tu kalau kain dia. Kabur. Tak ada kamera rosak kan. Berapa pencet. Saya kan. Apa? Pastikan kalian gunakan foto dan kamera. Tetap waspada. Maju. Aku akan membuka taser. Gunakan dengan bijak. Okey, siapa yang terbaik? Yang baik untuk diizinkan. Anomali dicegah. Baik. Toko dibuka. Awal lah. Okey, kali ni yang berjaga kau ni kalau pergi. Apa nanti aku tak ingat. Menjadi kecil, memiliki keuntungan sendiri. Aku mendengar sesuatu. Aku melihat sesuatu. Dia dah banyak cincong. Ini pekerjaan yang berbahaya. Berbahaya? Kenapa? Oh, berbahaya Pak. Apa masak apa tu? Itu 3 dapat banyak gaji.
Oh, dia nak pergi bilik 4. Oh, berhenti. Bilik orang lagi. Aku punya janji. Sekejap. Kenapa boleh? Eh, badan dia pelik. Kat lepas dia kan. Dalam CCTV. Anomali. Okay. Kayak ya. Weh. Kok kayak anomali ya? Boleh kot. Saya mendapat kamar 1. Bilik 1. Rupanya pelik kat CCTV. Oh, Encik ni datang. Masih di sini? Ha. Orang terakhir dimakan oleh monster tempat tidur. Ha? Oh, orang terakhir pernah mati kena makan raksasa bawah katil. Itulah mengapa saya selalu membawa sirup maple bersama saya. Okey. Dia pelik semasa kerja kat sini. Tapi orang terakhir orang kerja kat sini dia mati. Oh, bilik 8. Abang pergi dulu. Bilik 8 biar abang selesaikan. Kau nak tolong. Abang takut je. Sekali salah terus mati orang ni. Matilah aku. Nak kopi lah pula. Tapi kena simpan dulu kopi tu. Anak kopi je. Bye. Kopi apa? Puasa abang 9 je. Antibiotik. Untung. Kau. Tolong. Aku buat apa kat sini? Kau dapat tolong aku tadi. Apa? Aku buat apa? Apa? Aduh, waktu habis ke? Abang baru nak bagi pangkat. Tiba-tiba dia mati. Ada tak kata dia? Aku kan. Oh, badan dia apa? Badan dia apa? Oh, nanti. Apa nama? Peach. Oh, Ada orang. Halo, bang. Kamu rosak tak? Kamu betul-betul. salah Ni tu. Aku buat kerja dulu. Apa nak CCTV ni? Selesai. Tengok juga CCTV. Apa ni? Taser kita dapat. Kalau di anomali kita terakhir. Okey, dia normal lah. Ayah tadi tu aku pergi tu lah. Sekejap, bukan Dr. Sawyer ke yang pasangkan? Bilik 3. Michael Jackson. Oh, patah deh. Aku berak. Ada jangan tengah-tengah.
Normal. Kalau kat bilik-bilik 6 hingga 8 tu, aku hati-hati tau. Betul tu, jangan salah. Nanti dia mati. Apalagi bilik terakhir, bilik 8. Oh, bilik 6. Apa pergi dulu? Ya, dorang berak. Silakan masuk, Pak. Amat lah. Jangan sangat. Masuk, Pak. Dah, aku tunggu. Counter. Mana ada orang? Kopi. Okay. Betul? Selesai. Pak, sudah selesai, Pak. Oh, ada. Tak selesai. Jadi dikasih, keluar air. Jadi, gitu. Anak ambil dah. Ah, Tengok gambar ni. oh, dia baik. Cakap, saya jangan risau. Terima kasih kau risau. Kan dia minta sendiri yang minta ambil gambar saya. Masa minta dia ambil gambar? Okey, dia tengah pulih. Bye-bye. Apa dia tak pegang perban? Sebab abang tu. Okay, mana? Betul. Betul. Tahu. Apa nak tu shift 5? Okey. Tinggal 2 patient. Tak. Tak boleh knock. Saya di sini untuk jaga saya. Okey, guys, bersama.